kenapa ramai customer masih lagi mencari rumah landed di Ceras? Sebab yang pertama, Ceras ni dia bukan kawasan baru lah. Dia bukan kawasan yang baru, bukan kawasan kosong. Kat sini dia dah lengkap dengan sekolah, mall, hospital, MRT, highway, semua. Boleh katakan kawasan kat Ceras ni matured area lah. So, bagi anda yang ada family, yang ada anak, semua benda-benda ni sangat penting. Sebab nak pergi hantar anak, mestilah nak kena ada sekolah, nak ada kemudahan pergi beli barang dapur, mesti nak ada mall, nak ada kedai. So nak pergi ke KL dan Selangor sangat banyak dia punya akses. Sebab itu kenapa walaupun harga semakin naik, landed dekat Ceras masih lagi ada permintaan. Lagi-lagi kalau rumah tu rumah yang dah betul-betul renovate, gated dekat dengan MRT. So bagi saya rumah landed di Ceras bukan lagi tempat tinggal, tapi aset yang ada value untuk jangka masa yang panjang. So, kalau anda yang mencari properti di Ceras, jangan lupa roja-roja.